Dr. On Akbar Ali menjelaskan kebanyakan pesakit jantung masih boleh minum 1 hingga 3 cawan kopi sehari. Yang menjadi masalah bukan kopinya, tetapi gula, karamel dan krema berlebihan yang boleh meningkatkan kalori serta risiko diabetes. Bagi individu yang sensitif kepada kafein dan mudah berdebar, kopi tanpa kafein atau decaf adalah pilihan yang lebih sesuai. Ada soalan yang paling kerap saya dapat daripada pesakit saya. Doktor, boleh ke minum air kopi kalau ada masalah jantung? Jawapan sebenarnya boleh. Minum kopi 1, 2 ataupun kadang-kadang 3 cawan sehari tak ada masalah untuk kebanyakan pesakit-pesakit jantung. Masalah dengan kopi ni ada 2 jenis. Satu, apa yang kita tambah dalam kopi. Banyak orang minum air kopi, tambah air gula, tambah karamel, tambah macam-macam krim, menyebabkan naik kadar gula dan naik kalori yang kita minum masuk kopi itu. Yang tu masalah pertama. Bukan kopi itu sendiri, tapi gula dan susu-susu yang tak sihat. Sirap-sirap yang kita tambah dalam kopi yang menyebabkan naik kadar gula, menyebabkan metabolic syndrome dan lagi teruk kencing manis. Itu masalah pertama. Masalah kedua pula, kandungan kafein yang boleh menyebabkan serba sedikit naik nadi jantung dan naik tekanan darah. Tapi kalau setakat minum 1, 2 atau 3 cawan sehari, tak ada kesan sangat kepada jantung sebenarnya untuk kebanyakan pesakit. Ada setengah-setengah pesakit sangat sensitif kepada kafein. Terpaksa minum decaf sebab dia minum kopi sikit je rasa jantung debar-debar palpitation atau rentak jantung yang tak normal. Jarang berlaku. Kalau engkau jenis orang tak boleh tahan minum kafein, kena elakkan. Kalau orang tu dah biasa minum kafein, kena serangan jantung, lepas tu nak sambung minum kopi, kebanyakan masa tak ada masalah.